lalu ya. Assalamualaikum, selamat petang-petang bang. Rutin mingguan. Saya nak tengok duka. Air tinggi lagi tapi tak nak lewat sangat, nanti dah gelap. Tak apalah, menggabur sikit sebab air dalam ni pun tak apa. Janji siap. Okey, jom gerak orang tahu. Dalam lagi. Nasib lah ni. Alhamdulillah lesen. 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 Mantap. Minggu lepas ni babak. Koyak dia punya, putus dia punya tali injap. Minggu ni kena. Satu, dua. Alhamdulillah. Mantap. Goblok. Depan kotor. Ada barang. Alhamdulillah. Ada barang 2 ekor. Mantap. Bang panjang suit ah. Alhamdulillah bang. Mantap. Macam bersih, macam gegor-gegor je. Mak siapa tu? Allahu Akbar, kelabau Allah. Udang pula tu. Ambil. Penyek udang dalam ni kerjanya. Udang 2 ekor. Kelabau seekor. Bosok kelabau. Anak saya suka makan dia, ada balik pula tu. Ambil udang dulu. Lepi dia kerjanya udang ganting. Sini. 1 dan 2. Duduk. 2. Kelabau. Dekat sekilo bang. Besar ni kau. Alhamdulillah. Rebam dia. Ni aku percaya ni. Jalan. Alhamdulillah. Mantap. Macam bersih. Aduh. Alhamdulillah. Kelabau lagi bang. Kelabau lagi. Tu bunyi dia. Bunyi dia bang. Bunyi kelabau. Alhamdulillah. Air kelabau ni boleh mancing kelabau ni. Terbosok tu. Tu. Sini. Ni. Dah masukkan celah insang dia. Alhamdulillah loh, sedap. Sedap bang daging ni bang. Kelabau padu mantap. Alhamdulillah, seekor kuning. Ini memang pokok kuning ni bang. Kalau banyak pokok engas ni, ni pokok engas. Biasanya dah. Alhamdulillah ada seekor. Boleh tahan kat saiz tu. Masih. Dah tewas. Nampak. Alhamdulillah. Padu mantap. Apa sangkut ni? Bismillah. Kosong. Siku. Tandus. Mana pergi udang ni? Umpan luak banyak.
Ikan ni udang tandus. Umpan luar. Alhamdulillah. Tak apa, seekor pun rezeki juga. Kita taruh umpan lagi. Umpan pun dah habis lah. Jadi lah. Pada mantap. Macam mana? Alhamdulillah. Ada kecil-kecil pula. Yang ni dia ada. Kecil juga lah bang, sweet kuning. 3 ekor. Habis umpan di larapnya. Ui, rasak umpan. 3 ekor. Alhamdulillah, sweet kuning. Tu 2, 3. Pada mantap. Kelabur lagi. Dah 3 ekor dah kelabur. Alhamdulillah. Ikan sedap ni. Cantik saiz lah. Ya Allah. Kelabur. Alhamdulillah, pada mantap. Mana aku punya luka? Tadi dah nampak tu. Mari sini. Mari sini. Kuat reba-reba. Penuh lah. Oh, kepala udang aja tinggal. Alamak, pada mantap. Gol ni. Oh, kelabur lagi, kelabur. Kelabur lagi. 4 ekor kelabur dah. Kelabur ni kalau umpan sawit aku boleh suka. Cukup di ke. Mari sini. Alhamdulillah. Banyak daun kelabur ni. Tu dia. Pada mantap. Sikit. Alhamdulillah ada seekor. Ada man. Wah, selamat bergasah kat bawah, selamat. Kasar-kasar. Alhamdulillah. Seekor pada mantap. Macam bersih lah. Alhamdulillah. Ada sepit. Mari sini. Alhamdulillah. Ada sepit. Macam tu lah. Bergasak ni. Sekampung masuk tu dia. Sekampung bang masuk bang. Alhamdulillah, pada mantap. Dah nak gelap bang. Nampak seekor. Dah nak gelap dah. Mana yang dapat je lah ni. Tinggal lah sikit je. Ada mantap. Macam ada. Alhamdulillah. Dah nak gelap dah ni bang. Sikit lagi. Ambil pokok Rusia je. Tak boleh habis ni. Dah gelap. Aduh. Spik kuning. Pada mantap. Macam ada bunyi. Alhamdulillah. Oi, ada. Gelap-gelap pun ada. Sikit lagi.
Nanti pulak saiz semua. Alhamdulillah, baru mantap. Jatuh pula. Ni Allah. Dah pegang dah luka tadi. Alah. Lagi nak cepat. Dah azan dah bang. Lagi satu kedua dah lah. Tak sempat ni. Oh, ada barang. Ada barang. Itu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah bang, selesai tengok Lucas dah sampai ke malam. Malah nak tengok subuh. Tengok malam lah. Ada juga hasilnya. Kita tengok dah malam ni macam mana kita tengok hasilnya. Apa mantap. Hasilnya sebelum tu kita tengok tu dulu. Apa tu? Oh, merah mata. Ikan kelabau. Kau jangan lompat-lompat. Udangnya ada Mi, tapi tak seberapa lah. Umpan Rusia tak masuk. Ni dah masuk umpan Rusia. Boleh lah daripada tak ada kan. Alhamdulillah. Meriah lah juga Mi. Nampak. Alhamdulillah. Kau jangan lompat. Tu dia. Lawa-lawa yang hidup ni kan aku nak masuk akuarium kat sekolah ni. Hari tu dah masuk. Budak-budak suka tengok. Ada sekali tu budak tu dia godak. Dia syok tengok. Mati udang ke? Sawaring. Balik kampung man. Ni udang-udang ni yang mana hidup kan aku nak masuk ke dalam akuarium Okey bang. Itu saja hasil minggu ni. Bolehlah tahan alhamdulillah. Minggu depan kita tengok lagi macam mana. Janji berudang. Yang penting lauk rare ni Lauk rare. Emi dah dapat labi-labi dengan patin. Tapah belum nak makan ni belum. Sabar. Okey bang InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Mana pada mantap. Assalamualaikum. Bye-bye. Ingatkan tak berapa ada Mi, ada juga. Alhamdulillah. Okey dah sampai bang. Ya itu dah mati di kodak dia budak. Ni kita masuk yang baru minta hidup lah kau. Satu. Lama. Saya nak masuk yang besar-besar ni. Dua. Lama. Nantilah saya pilih-pilih. Nanti saya tunjukkan lagi Waduh mantap. Okey, dah masuk dah. Meriah. Dah masuk dah. Tak nampak sangat dah. Di atas nampak. Pada mantap. Alhamdulillah. Selesai. Susah dia kalau kena godak lagi, budak-budak godak mati bawa pergi kantin goreng. Okey, jumpa lagi. Mana pun mantap. Assalamualaikum. Bye bye.